Tak tahulah, mungkin rakyat Malaysia sekarang dah beranak kurang kot. Mungkin anak tinggal 2, 1 je. Dia sebenarnya hakikatnya memang demand tu sentiasa ada. Sebab setiap orang hari orang memang nak beli rumah, betul. Orang semua nak beli rumah. Cuma tapi tak mampu. Dan rumah pun ada. Rumah pun ada. Tapi harga tak mampu. Harga tak mampu. Ada satu segmen yang kita boleh masuk, yang mungkin nampak kita boleh masuk segmen tu, iaitu industri lelong. Okey. Kita boleh dapat harga yang murah dekat situ. Okay, apa beza kategori lelong dan kategori subsale lah, orang jual balik rumah tu? Adakah perkara yang sama? Dia ada 3 segmen. Satu primary, iaitu rumah-rumah developer ni. Rumah baru lah orang kata. Rumah baru. Panggil apa? Undercon. Undercon. Primary market lah. Subsale, rumah second hand. Contoh Haji dah beli pada developer, lepas tu Haji nak jual kat saya pula. Jual semula. Subsale lah. Lepas tu lelong. Contohnya Haji beli dengan developer. Haji beli dengan developer, Haji tak mampu bayar. Rumah tu kena lelong. Dilelong oleh bank lah. Itu kalau lelong ni biasanya kalau Haji beli 100,000, dia akan turun 10%. Kalau tak ada orang masuk, turun 10%, turun 10%, turun 10%, turun 10%. Sebanyak mana dia akan turun tu? Biasanya 4 kali ke 5 kali pun ada. So 40% hingga 50% daripada harga asal. Daripada harga asal. Contoh kalau rumah tu 100, boleh turun sampai 50,000 lah. Betul. Lebih kurang lah. Lebih kurang. So kita ada pilihan, boleh masuk. Tetapi sebagai rakyat yang memerhati ataupun seorang perundingan tanah seperti saya rasa kerajaan perlu slowkan untuk property yang median range kondo lebih kurang 500 ke 600 ribu, which is yang ada tadi. Di kawasan-kawasan non-urban tidak perlu nak buat apartment dan sebagainya, high rise dan sebagainya. Kawasan non-urban ni macam kampung lah. Betul. Kalau kita kat sini ni Setia Alam hari ni kawasan urban. Betul. Masalah lah nak bina kondo dan sebagainya. Sebenarnya kena lebih perhatikan dari segi supply and demand. Saya tak tahu sebab apa, sebab sekarang developer banyak pula buat studio unit. Yang saya rasa tak tahulah, mungkin rakyat Malaysia sekarang dah beranak kurang kot. Mungkin anak tinggal 2, 1 je. Sebab tak tahu kenapa banyak bina studio unit. Saya rasa kalau tanya saya, kurang orang nak studio unit. Sebab hakikatnya selalu orang nak ada rumah untuk nak berkeluarga lah. Betul. Tapi bila bina studio unit, berapa orang je boleh masuk studio unit? Mungkin betul. 2 ke 3 isi rumah saja. Betul. Kalau dah 4, 5 dah tak selesa.